Ramai orang tanya aku, sebenarnya apa perbezaan kucing outdoor dan indoor ni? Soalan nampak simple lah, tapi jawapan dia buat aku fikir lama. Kucing indoor hidup dalam dunia yang terkawal. Makan ikut waktu, tidur atas sofa, bahaya hampir sifar. Dia membesar dengan rasa selamat, manja, klingi, cepat stres kalau rutin berubah, senang jaga, tapi perlukan perhatian emosi yang konsisten. Kucing outdoor pula, lain ceritanya, dia bangun pagi dengan survival mode on, belajar cari makan, elak bahaya, kenal kawasan, nampak bebas, nampak lasak, tapi sebenarnya lebih terdedah pada risiko, cuaca, penyakit, manusia. Kat sinilah orang selalu salah faham. Perbezaan kucing outdoor dan indoor bukan soal mana lebih baik, tapi mana lebih sesuai dengan situasi dan kemampuan kita sebagai penjaga. Tak semua kucing sesuai dikurung. Tak semua kucing selamat dilepaskan. Gaya hidup kucing, indoor versus outdoor, kena seimbang dengan penjagaan, bukan ikut trend. Insight paling penting aku belajar. Kucing tak perlukan hidup sempurna, dia cuma perlukan manusia yang faham keperluan dia. Kalau kau bela kucing sekarang, indoor atau outdoor, cuba komen, kucing kau jenis apa? Dan apa cabaran paling besar kau hadapi? Atau save caption ni kalau kau rasa berguna untuk rujukan nanti,